Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, sekarang Aisyah tengah siap-siap sebab sekejap lagi kita nak pergi gerak pergi Melaka. Kita akan pergi Melaka lagi. Walaupun dalam bulan 10 ke 11 kita dah pergi Melaka, tapi kita akan pergi Melaka lagi kali ni. Kenapa kita pergi Melaka kali ni? Kali ni kita pergi Melaka dengan satu family. Semua akan pergi. Jadi saksikanlah vlog ini jadi ke tak kan, sebab kita akan bawa 2 kanak-kanak, 2 toddler, 3 baby di Melaka kali ni. Planning asal pergi Zoom Melaka. Pergi Zoom Melaka lah, senang pendek cerita pergi Zoom Melaka lah. Ni idea busu Aisyah. Jadinya macam jomlah kita pergi Melaka ramai-ramai, ajak Kak Lang, Mak Ngah, Abang Adi, Abang Fatah, Kak Ya. Jadi macam okey lah. Jadi kita pun on je lah. Walaupun mau pergi Melaka, ikutkan yang asal nak pergi dalam bulan 12. Tapi sebab bulan 12 tu masih ujung tahun dah kan, jadi masing-masing cuti dah tak ada cuti. Jadi tunggulah awal tahun tu pun bulan 1 macam awal sangat, sebabnya budak nak masuk sekolah. Kak Lang lah nak kena settle Iqbal dengan Aidil masuk sekolah. Lepas tu fikir-fikir bulan 2 mula-mula nak pergi minggu depan, minggu 14, 15, 16 sebelum Raya Cina. Tapi fikir macam dah nak dekat puasa sangat kan, jadi macam tak payahlah kita pergi 5, 6 ni je lah. Dia random. Sebabnya Rizky suka tengok Miss Rachel, tengok Walking on the Zoo. Jadinya tiba-tiba dapat pergi zoo pun okey lah. Nak pergi zoo negara, harga tiketnya mahal. Nak belanja semua tak mampu. Jadi kita pergi zoo Melaka. Tapi kali ni bukan tak ada orang belanja lah. Dia cuma macam tonton sendiri. Tengok yang ni pun masih tengok Miss Rachel ya. Sekarang kita tunggu Lokman. Lepas tu kita pergi Ikram dulu, settlekan barang Lokman. Lepas tu baru kita sampai Melaka. Berhenti isi minyak. Lepas tu kita akan pergi Kajang. Jadi tidur. Cakap kita singgah rumah Wan Su sebab ayah dengan putu nak pergi salat Jumaat. Ni Aisyah pakai try test 3 lipstick baru and I like this. Ni daripada Time Foria. Kod apa ni? Hex 06. Comot ah. Vacuum. Okey. Sekarang kita nak settlekan benda yang pertama, iaitu insurans Lokman. Cadangan membina sebuah rumah. Dia jumpa tok saudara kegemaran. Next stop rumah sewa Lokman, dia nak pergi ambil baju. Kisah adik Aisyah ni, Lokman ni 2 minggu lepas dia aksiden langgar lembu. Jadinya dia dah ada kat rumah mak 2 minggu. Masa dia balik tu, dia kata dia bawa baju selai pinggang je. Jadinya bila dia aksiden tu, selai baju rosak sebab dia dah langgar lembu. Jadi doktor nak kena potong untuk cuci luka dia. Dia dah tak ada baju. Jadi kira dia duduk 2 minggu kat rumah mak ni, dia ulang baju yang sama. Nasib baik ayah ada bagi baju, Aisyah ada bagi seluar Aisyah. Jadi dia nak pergi Melaka ni, dia kena pergi ambil baju. Jadi terpaksalah kita singgah.
Lepas tu tadi singgah office dia untuk settlekan insurans dia. Company nak bagi duit. Dia kata lepas lah untuk beli spek mata dia. Jadi tu kisah ringkas Lokman. Kenapa kena pergi office, kena pergi rumah sewa dia. Sebab dia telah kemalangan dengan lembu. Kita berhenti makan. Sebab makan siap-siap. Nanti kita terus shoot di Melaka. Nak tengok juga? Ha? Nak tengok juga? Kita orang makan dekat mamak ke. Ni tin nasi kandar. Sebab kalau nak makan yang berlauk, Laut tak ada. lauk tak ada. Dah pukul 4. Dah pukul 4. Jadinya pukul 4 ni selalu masakan panas. Yang tu pun tak buka lagi. Jadi mamak je lah. Kalau TV buat Chinese style teruk kan. Tapi dia orang nak buat konsep. Hasya makan nasi kandar, sotong, kobis dengan bendeng. Adik makan Kambing. kambing Dacak. dengan daca. Razif Ayam standar. Rizky Syam ayam. Ayam. Kari ayam. Okey, masa untuk makan. Saya dah tukar baju, dah tukar seluar, dah tukar pamper. Sebab tadi saya makan comot. Dah settle semua, kita teruskan perjalanan ke Melaka. Kita jam ya dekat Seremban. Kita dah masuk Melaka tapi ikut jalan belakang. Waze dengan Google bagi jalan kampung yang betul-betul kampung. Tengok daripada depan. Kampung betul dia bagi jalan. Dia masuk balik highway sebab tak jam dah. Selalunya keluarga ni dia macam gini lah, dengan ikut highway. Tapi jam exit ikut jalan dalam. Lepas tu dah tahu depan tu tak jam dah, exit balik ikut highway. Jadi dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, masuk keluar. Masuk lawan Melaka. Tahun belakang. Masa ni kau ni. Bila dah masuk Melaka, kita akan jumpa dengan monster biru ni ha. Sebab ni kawasan dia, ada kilang dia. Kalau ada masa, kita akan pergilah kot buat mami sendiri tu. Kalau ada masa lah. Kita dah sampai homestay. 2 biji rumah ni. Lepas tu situ ada kolam. Jadi marilah kita masuk buat house tour. Masuk-masuk ruang tamu luas. Lepas tu bilik master dia ada katil queen, ada cermin. Lepas tu ni bilik air dia. Kecil je. Okay lah. Lepas tu ni bilik kedua dia. Ada katil queen, ada aircon. Ni ada TV, ni ada cermin luas. Lepas tu ni bahagian dapur dia. Ada peti ais, ada kuku, ada sinki, ada dapur. Yes, ni toilet. Toilet yang ni luas sikit. Lepas tu ni bilik yang ketiga. Bilik ketiga ni katil queen juga. Ada almari, ada aircon juga. Bilik semua ada aircon. Lepas tu kita akan pergi ke belakang sini. Alamak, Razif dah kunci. Belakang ni dia ada besin basuh. Tepi tu ada tempat BBQ. Lepas tu laman yang luas. Dah, tu. Jadi kalau family yang banyak boleh ambil dua-dua rumah macam Masya ambil sekarang. Jadi boleh kumpul kat tengah. Tengah-tengah ni je untuk makan. Kita dah secure ayam, kentang dengan sausage. Budak ni tak nak duduk dalam stroller. Dah ambil barang. Lepas tu terfikir kita pergi Maidin lah, murah sikit kot. Jadi kita harus letak semua barang. Kita orang just beli ayam
kentang, sosis tadi. Lepas tu ni nak bayar. Penat. Apa nak kita? Yalah. Kita nak bayar self check out ke bayar biasa? Biasalah tu kat orang tu. Sunset Melaka. Sana tu Melaka Mall. Yang ni Rizky Syam. Next stop kita ke Maidin pula. Turn left onto Maiden Road, then turn left to Makan apa mak? Ya Allah, siapa lagi kot. Ni barang-barang yang kita orang dah beli. Sekarang nak beli air cordial. Lepas tu budak ni dia dah tak nak duduk dalam. Nak bagi apa? Air pisang? Apa yang semua orang boleh minum sirap. Jagung, sirap. Boleh je. Jagung yang besar. Tak payah nak ambil yang orang boleh minum lah. Sirap lah, sirap. Sirap yang orang minum. Sama lagi nak. Sirap. Sirap lah daripada orang minum. Terus. Ini. Itu besar sangat. Ini sirap ni. Nak boleh lah. Rasa susu mak bawa berapa Mak banyak? bawa. Tak tahulah berapa banyak. Susu perempuan pun 2 paket. Tapi tu ajak ada besar mana? Tak pastilah pun nak ajak. Rumah tak tengok. Okey. Kalau macam tu kita Yang ni kita orang dapat sampel tadi. Dia jual santan. Jadi nak bagi bagi Abadi. kita orang nak tinggal troli sambil tu kita pergi cari tangan apa taruh. Jom, misi mencari santan. Kita sedang masak makan malam ni. Yang ni untuk buat telur dadah, yang ni nak buat BBQ. Merah benda tu. Ini garam. Lagi. Ayam goreng. Kata. Ya Allah. Yang ni geng-geng yang mandi kolam. Kenapa? Dah 2-3 kali. Naik balik. Tak susah. Jalan je lah. Atuk pun mandi. Baby. Baby. Wow. Dua orang bapak sedang mandi, bukan dua orang bapak. Seorang bapak, seorang atuk. Yang ni kanak-kanak pula. Yang wanita-wanita sedang masak malam untuk makan malam. Masak untuk makan malam. Alah, mana nangis. Okey dah. Okey. Kat sini dia masak tenang-tenang sorang-sorang. Dapur sana agak meriah lah dengan barangnya. Yang ni tengok ketenangan. Mana dah satu ke 4 baby ni? Taklah, ketuk. Ni dinner kita. Nasi putih masak lemak, kobis dengan ayam goreng. Tapi ni Rizky punya makanan, dia makan dulu. Kenapa? Banding tengah jalan. Tambah air lagi. Mak, cari telur mak. Itu ada bulan tadi tapi tak nampak dah. Baju yang ni dia mengantuk tapi dia melawan mata. Maka terhasillah budak yang macam agak tantrumnya. Jom.